kita bersama dengan Majlis Perbendaharaan Lufaja untuk memberikan sedikit sumbangan CSR di mana kita baiki rumah makcik ini. Saya difahamkan kita betulkan wiring-wiring yang telah rosak, dan juga MPAJ juga telah memberikan sumbangan wang tunai dan juga kit makanan kepada 11 GPTK yang berada di Macan Jaya ini. Alhamdulillah, satu program yang cukup murni yang sempena WRUR di Macan Jaya ini. Saya ucap terima kasih pada MPAJ dan juga kehadiran yang berhormat Timbalan Exco jadi Dato' Zul Zulkifli kerana datang merasmikan program masyarakat di hati MPAJ tahun 2026 lah. Suka, bagus. Terima kasih lah. Buat mereka rumah ni. Rumah ni pun dah retak-retak dah mengekar dah. Dinding-dinding dah terbelah dah. Tingkap pun dah rosak, dah lama pula. Itu lampu bilik air tu dah rosak. Lepas tu pakai pelak cocok-cocok tu, dia ada sampai, ada tak sampai. Ni dah betul kan, okey lah, terang. Suami orang balik semalam kata terang, dia cakap. Bagus jugalah kalau dah tukar baru ni, selesa sikit lah. Saya ucapkan terima kasih kepada MPAG tu, YB yang tolong buatkan api ni kan, dengan nak buat pemulihan rumah ni.